SIRIM meneruskan komitmen terhadap kelestarian alam sekitar dengan program pembersihan pantai di bawah inisiatif SIRIM Kasih bertemakan kelestarian untuk masa depan. Inisiatif ini menjadi sebahagian daripada komitmen berterusan terhadap prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG oleh SIRIM. Pengurus Besar Kanan Jabatan Pemasaran dan Pengalaman Pelanggan SIRIM QAS International Aminuddin Abdul Aziz berkata, tumpuan khususnya diletakkan dalam aspek alam sekitar dan sosial dengan melibatkan seramai 50 orang kaki tangan syarikat di Pantai Batu Laut Tanjung Sepat, Selangor. Fokus kami adalah untuk membersihkan kawasan pesisir pantai daripada sisa plastik dan bahan buangan. Jadi melalui usaha bersama ini, kami insya-Allah akan berjaya mengutip lebih kurang dalam 200 hingga 300 kilogram sampah sisa buangan, ya, di mana aktiviti ini akan menjadi satu platform untuk memupuk kesedaran. Sementara itu, program turut memberi peluang kepada sukarelawan yang terlibat untuk melihat sendiri kesan pembuangan sampah, terutamanya plastik terhadap ekosistem pantai. Saya macam rasa tak sangka terlalu banyak sampah. So banyak plastik-plastik, lepas tu banyak sampah yang terseselip bawah-bawah batu yang kita selama ni nampak daripada luaran saja. So kita rasa macam, rupanya banyak orang buang sampah plastik-plastik lah. So memang kita perlu bersihkan lah untuk alam sekitar kita, untuk jaga alam sekitar kita. Jumlah sampah yang agak tinggi yang dijumpai, yang dapat dikutip pada hari ini, terutamanya botol plastik dan juga puntung rokok. So saya harap dengan adanya inisiatif ini, para penonton yang menonton program ini dapat mendapat kesedaran lah tentang penjagaan kebersihan pantai. Pada akhirnya, SIRIM yakin usaha ini menjadi contoh kepada lebih banyak pertubuhan serta syarikat lain untuk bersama memelihara kelestarian bumi demi generasi masa depan.